vlog terakhir Stadium Ceras musim ni. Bukan tahun ni tapi musim ni. Perlawanan terakhir Liga Malaysia dekat home, KL lawan Negeri Sembilan. Minggu depan lagi satu game tapi main dekat Kuching. So ini adalah perlawanan last lah. Satu musim yang sangat mixed. Dari segi kedudukan Liga mungkin boleh kata bagus lah, sebab berada di, ini adalah posisi tertinggi lah KL pernah ada, which is nombor 4. Tapi selain daripada tu banyak perkara lah yang entahlah, ada mixed feeling sikit. Dan aku pun musim ni tak berapa nak rajin sangat buat vlog. Even untuk away game pun aku rasa aku pergi stadium MBPJ sahaja, Selayang pun aku tak pergi. Tak tahu kenapa macam kurang sikit semangat. Tapi sebab ni last kita di Ceras, jadi aku datang. Akhirnya menyarung jersey baru. Oi. Belum banyak. Siapa itu pun? Meet and greet last musim ini di Stadium Ceras. Tak tahulah next season akan ada lagi tak benda macam ni. But seperti biasa, jom bawa korang kita meet and greet dengan players sebelum perlawanan berdepan Negeri Sembilan. What a guy lah. So tadi penalti, Quincy save tapi bola muntah balik ke Kuzami PE dan dia score. Tiba-tiba ada check penalti pula. Tak tahu apa yang jadi dekat box Negeri Sembilan. Dia macam kalau tengok kepada insiden tu macam tak nampak sangat kena tangan tu. Tak tahulah macam mana dia orang boleh nampak sebenarnya. Mungkin kena lah tapi sipi-sipi. Daripada tadi tu latih. Ekor bakar. Ikan small tu. Lagi punya kamera VR sampai. So
penalti siapa yang akan ambil. Saya Pak Wee kot. Dia macam betul. Okay, sekarang nak start. Let's go. Pasukan So, 3 kali penalti check dalam game ni. Kita ini akan bagi. Kalau tengok dari replay nampak macam biji clear bola. Kita nantikan apakah keputusan ni. Ada pula check. So dia bagi 3 penalti. Minit-minit terakhir untuk home game di Ceras. Sekarang ni sebenarnya tengah attack, tengah 2 sama. Macam teruk gila second half ni, agak sangat struggle. So, kita tunggulah usia penamat kepada Ref. So sepatutnya aku rasa lah, biasa kalau kalah tak boleh turun padang, tapi hari ni seri sebab at the same time tadi ada insiden sikit, ada fan opponent yang masuk ke padang masa dia orang skor penalti second tu. Jadi kemungkinan kerana tu lah kot